DJ Franklin 69 was my friend. Dulu pakai lori Fuso, kali ni pakai Mercedes bang. Jangan macam-macam bang, Mercedes. Bawah dia ada jatuh, ada tak jatuh, larat tak larat, kita tengok pula macam mana aksinya. Gas. Pertama mata kail harus cangkuk dulu. Ngam, dapat tangkap. Oh, kita tengok. Selalu aku yang bawa, tadi ni orang lain bawa. Aku cuma isi kartong. Padu-padu. Wih, wadidaw. Waduh, padu-padu berat-berat. Potong hari ni, angkat hari ni. Turunkan tongkat dulu, tengok bawah tu, turunkan tongkat. Jangan tercabut. Okey saja. Wow. Wah, mantap. Super bang. Buah 13 tan on the way timbang. Aduh. Okey, paman. Mantap. Tak ada yang jatuh bang, okey. Ini biji-biji jerai ni, kita lagi kutip, kasih bersih, mantap, padu, berbuah. Okey, tinggal lori nak jalan saja. Okey. Sampai jumpa lagi. Okay, saya tekan gila live. Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel Geng Lori Sawit. Kali ni tadi macam itulah aku tunjuk korang. Lori hari tu biasa lori Hino, lori Fuso. Biasanya lori Fuso kan. Ni kali ni lori Hino. Lori Hino biasa lori Hino. Tadi lori Mercedes, lori ni yang agak lama sikit tapi gagah perkasa. Tadi buah tadi dalam 13 tan, 12 tan. 13 tan, 12 tan. Kan lepas dia tarik aku isi lagi lah. Isi lagi macam biasa. Kau tengok buah dia. Dahsyat ke tak dahsyat buah ni. Tengok buah. Mantap tak mantap. Segulung. Okay, nanti sekejap lagi yang ni kita angkat. Yang ni aku angkat. Tapi sebelum tu kita angkat yang sana dulu. Okay, sekejap aku tunjuk. Kan biasa kan nama Geng Lori Sawit, tapi aku nak tukar kepada Trekta Sawit. Tapi dah okey kan nama tu kan. So tak payah tukar lah. Orang pun dah kenal nama channel aku kan. So yang ni aku akan angkat ke sana. Ini aku angkat ke sana sebab itu aku isi separuh. Nak penuhkan. Tadi bim merah pun dah penuh. Bim merah tadi pun dah penuh. Tinggal ada lagi satu bim hijau tadi kot. Lagi penuh. Tadi Abang Herman angkat. Macam mana? Padu tak buah tadi aku isi. Kan mantap kan? Biasanya aku yang tarik, kali ni aku isi. Okey, gas. Aku akan loading buah ni ke sana separuh. Rasanya tak pasti habis ke tak habis ni. Kalau habis tu nanti aku terus tuang ke bim. Okey, gas. Let's go. Okey korang, let's go.
Dah penuh. Dah penuh, tak boleh nak habis. Sebab tak boleh nak isi lagi tinggi. Sebab nanti kalau tinggi, kalau kita jalan, kan dia jatuh. Okey korang, sikit lagi nak penuh tapi tak boleh nak habis. Kau perasan tak? Tadi masa kau angkat tadi, ada macam jatuh-jatuh nampak ni. Ada jatuh-jatuh sebab trailer aku ni belum buat lagi dia punya palang ni. Patutnya ada tak palang macam ni. Macam ni. Dan palang ni sama tinggi dengan ni. Kalau sama tinggi dengan ni okey dah. Okey dah sama tinggi dengan ni. Isi banyak macam ni 3 kali. Tuang dekat bin, okey mantap. Tapi salahnya belah belakang ni kosong sikit. Jadi bila kosong ni rugi lah kan. Kita nak pakai grabber tu kadang takut jatuh. So kadang memanglah pakai grabber. Ni yang orang panggil pakai grabber. Dah tu pakai grabber. Yang ni pun kita akan manual sikit lah. Manual tak banyak lah. Kita loading lah dalam 5 tandan kan. Nak cukup-cukupkan ruang ni. Alang-alang kosong kan. Nanti aku tunjuk korang kat tuang kat bin macam ni. Macam mana cara 3 kali tuang boleh penuh. Boleh dapat 8 tan, 9 tan. Kan? Tengok keadaan buah lah. Buah ada berat ada tak. Kita tengok cukupkan baja. Bukan semua buah berat. Buah sawit sama. Tapi tak semua sama berat. Kan? Ada satu blok tu berat. Ada satu blok tak berat. Kalau berat tu orang panggil buah batu kat sini. Buah batu. Maksudnya dia berat macam batu. Kalau tak berat tu orang panggil macam buah kapas lah kot. Ringan sangat. Buah besar tapi ringan. Bawah dah kosong. Kan? Mungkin faktor baja ke apa aku tak pasti lah. Siapa tahu sila komen lah. Sekejap aku loading sikit ni. Tunjuk korang aku loading macam biasa. Menu sekejap. Dan aku tunjuk hantar dekat beam lah. Macam mana step dia. 3 step tu. Sebab step tak sama. Macam mana cakap korang? Kalau salah step, buah tu banyak terabur. Tak dapat 8 tan 9 tan. Dia dah ada step dia. Step 1, 2, 3. Ngam penuh 8 tan dekat bin tu. Jadi aku tunjuk cara-cara dia. Aku tutorial sikit tuang dia macam biasa lah. Tutorial tuang macam biasa. Tapi ada skill-skill dia lah. Aku bagi tahu lah macam mana kalau korang nak belajar tuang dekat bin kan. Okay, let's go. Dalam berapa tanda je lah aku loading. Ni kecil sikit. Buat besi sekejap. Okey, kan penuh? Okey, kalau penuh macam ni, okey kau tengok. Ngam. Buah pun cun-cun sebab buah dekat blok ni agak berat. Memang cantik-cantik buah dia. Penuh. Letih. Kalau di menu letih. Bau dalam 6 tandan. Dah letih. Okey, penuh. Ngam. Ini sekejap lagi aku angkat sambil kutip-kutip biji dah. Biji dia. Buah baru ni, baru potong. Memang cantik. Okay, aku tunjuk kat korang. Tuang dekat bin. Macam mana step tuang kat bin penuh untuk 8 tan. Kan 3 kali tuang. Banyak ni. Okay, let's go. Gas. Okay, korang ni bin yang aku cakap tadi tu. Nanti aku ajar macam mana tutorial lah. Dia ajar pun siapa yang nak belajar. Mana tahu ada orang yang nak isi buah macam bin tu macam mana. Dia macam-macam teknik. Tapi ini cara aku dan skill aku. Nanti aku ajar korang macam mana nak 3 kali tuang. 3 kali pergi penuh satu bin dapat 8 tan 9 tan. 9 ton 8 ton kan. Dan aku dah sekali tuang tadi. Tinggal lagi 2 kali tuang. Ini yang kedua kali lah. Nanti aku tunjuk korang tutorial dia. Sekejap okay, aku tunjuk korang. Ni beam ni besar juga kot. Kalau agak tinggi sikit bolehlah dapat 8 tan. Ni aku dah tuang sekali. Dah. Okey, cara dia okey kau tengok trailer aku. Tengok trailer. Trailer kita ni semua traktor sama je. Trailer dia takkan dia besar sangatlah. Kalau trailer yang standard lah. Besar dia macam ni lah. Besar dia macam ni lah. Okey. Besar dia sini ke sini. Biasa dalam 3 lengan je tu kot. Tengok okey, tak kisahlah berapa lengan pun tapi biasa standard yang macam ni. Okey, korang tengok. Standard yang macam ni. Okey, jap. Standard macam ni besar macam ni. Kita tengok bin kita pula. Bin dia berapa besar? Kita bahagikan 3. First, kita hendak tuang mesti dekat bahagian ni. Tayar tu, kau nampak tayar? Kau nampak tayar kan? Okay, tayar tu harus tak boleh ngam-ngam kat sini. Tak boleh ngam-ngam sini. Tayar tu harus sini satu. Memang agak ada balance sini lah. Sini. Sini satu. Okey. Satu. Okey, faham? Okey, satu. Dah tuang satu kali sini, kita ganjak sekali. Kita ganjak ke tengah. Yang kedua ke tengah sikit. Last kali baru agak ke depan sikit. Ke depan tu tak boleh terus ngam-ngam ke sini. Mesti kena ada bagi ruang. Bagi ruang sikit. Nanti aku pusing sikit ni. Tunjuk korang. Yang nombor 2 macam mana. Last kali macam mana. Tapi nombor pertama tu tak sempat tunjuk lah kan. Okay, let's go. Gas.
Jadi korang macam tu lah dia. Ini step beam pertama. Tengok jarak dia. Tengok jarak dia dengan beam ya. Step pertama di situ. Nanti step last kat sini lah. Sini dengan sini. Step last. Tadi step yang first tadi. Ni step kedua lah kan. Step first tadi. Kita ni okey step. Tengok okey. Tengok dia ada lebih sikit dengan tayar belah belakang lah. Okey, step pertama. Sepatutnya step pertama tadi. Tayar ni. Ni nampak sini kan. Ke sini. Tayar ni dia ganjak sini sikit. Tayar tu kat sini. Itu step pertama. Tuangan pertama. Tayar dekat sini. Ada beza, nampak tak? Ada beza kan? Okey, tayar pertama harus kat sini. Tayar kedua gesok ke sini sikit. Nanti tayar ketiga, tayar yang ni. Tayar yang ni harus dekat sini. Dia jangan, tak boleh ngam-ngam sini. Tayar tu harus dalam 2 jengkal lah. 2 jengkal sikit sini. Tayar tu harus ke sini. Tak boleh ke sini. Ke sini. Nanti aku tengoklah, aku tunjuk korang tunggu sampai video ni habis. Step ketiga macam mana. Macam mana cantiknya tersusun dalam isian 8 tan atau 9 tan. Yang ni apa hal? Kita tuang ini dulu. Dia dah tunggu nak jatuh dah ni. Okay, let's go. Okay, mana yang tak faham tu komen. Nanti aku boleh jelaskan dengan detail lah. Ini jelaskan ala-ala macam tu lah. Okay. Tuangan nombor 2. Hampir nak siap lah. Mana yang jatuh-jatuh ni tak ada hal. Janji kita dapat beam dalam 8 tan 9 tan. Jatuh ni kita akan loading macam biasa balik lah. Ni tinggal ni je kosong. Tengok. Nampak beza dia. Ni loading yang kedua. Maksudnya loading yang kedua, tuang yang kedua lah. Okay, nanti aku loading. Loading biasanya kalau pakai grabber ni dalam 40 minit atau 45 minit penuh satu trailer ni. Satu trailer beam apa tu? Kereta aku ni. Itu penuhkan beam ni lah. Beam ni nanti kita akan tuang sini lah. Arah ke sini. Siapa masih confused ke apa, jangan skip video ni. Tengok sampai habis, last nanti. Aku akan tuang. So, apa-apa lah aku loading lagi sekali. Korang tunggu. Sekejap Jangan risau. Relax je. Santai mas bro. Yang ni aku bajet mungkin dapat dalam 9 atau 8 tan. Sebab buah baru, buah berat ini. Kalau aku sebab aku loading manual tadi pun rasa astagfirullahalazim, boleh tahan. Terasa pinggangnya. Biji lirai ni sekejap lagi aku akan kutip sebab nak cepatkan penuhkan beam ni sebab dah lewat sikit. Ini lagi sikit je. Sikit lagi trailer ni aku terus pergi tuang untuk yang ketiga kalinya. Okey. Jangan skip video ni, kau tunggu sampai habis. Dan aku tunjuk dia macam mana dapat 8 tan 9 tan satu beam besar tadi. Okey. Let's go. Okey, korang dah penuh untuk tuang kali ketiga. Okey, korang nantikan macam mana. Adakah biasa kadang kalau tuang ni jadi cantik, buah dia masuk semua kat dalam beam tu. Kadang kalau nasib tak baik, banyak keluar daripada masuk beam. Adakah hari ni aku nasib baik atau tak? Okey, korang tunggu kan. Jangan skip. Jangan skip video ni, korang tunggu sampai habis. Korang tengok dia macam mana keadaan dia. Adakah cantik masuk jadi 8 tan? Adakah banyak terkeluar daripada beamnya? Okey, let's go. Tu beam depan tu je.
Okey korang settle. Tengok penuh. Cun. Cantik kan? Okey. Sekarang aku nak cakap. Tadi tengok aku cakap berapa silimeter. Tengok. Tayar ni. Ni tayar ni. Ni. Tak ngam-ngam sini. Dia akan kurang seginilah. Ngam-ngam sini je. Cun tak? Okey kan? Cun. Beam kita ini aduh tu. Dalam 8 tan, insya-Allah. Dalam 8 tan. Penuh. 3 kali tuang. 3 kali tuang, penuh. Okey, ngam lah. Ini macam itulah step dia. Step pertama, ni step last lah ni. Sebab kita mesti tuang. Ini kepala dia, kepala beam. Kita mesti tuang daripada echo beam dulu. Sebab kenapa kena echo beam? Sebab biar kunci lock dia tak tercabut bila kita isi daripada sana, ke sini. Dari kepala sampai ke echo. Nanti last kali nanti takut dia tendang. Sebab dah banyak kan. Pintu boleh terbuka. Bahaya. Okey, buah tak banyak sangat jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita akan loading balik naik ke atas. Ngam cun. Okey, sekarang macam aku cerita, sepatutnya tutorial aku nak cerita tadi. Step pertama dari echo, dari belakang tu, dari pintu belakang. Kita akan isi satu yang tuang pertama. Last bukan tengah sangat, CP sikit. Tuang ketiga. Last kali sini. Nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ngam cukup 8 tan. 8 tan korang. Siapa yang baru nak belajar isi dalam beam, ikutlah tutorial ni. Kalau yang tak tahu lagi, masih zero pengetahuan, kosong pengetahuan. Tapi kalau siapa dah pro tu, bagi tahulah cara mana lagi bagus kan. Sebab ikut orang cara masing-masing. Okey, ngam cukup 8 tan. 8 tan kalau duit Malaysia sekarang harga 1 berapa ratus 1000 1 tan kalau duit Malaysia. RM 1000 Malaysia. Macam tu kot kalau Indonesia aku tak pasti apa-apa. Okey lah korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Siapa yang dah menonton lama, siapa yang dah ikut channel aku lama, selalu menonton siaran channel aku ucapkan terima kasih, murah rezeki, panjang umur korang semua sekali. Kan? Bagi tahu komen korang nak konten macam mana. Sekarang aku dah buat macam loading, grabber, susun dekat buah pernah trailer. Dekat Malaysia ni ada trailer boleh isi buah sampai 40 tan. Dah lama aku tak buat video tu. Siapa yang nak tengok video tu, insya-Allah nanti aku buat video tu. Kadang kalau macam sangkut-sangkut tu, video kadang tak berapa cantik lah. Tengah sangkut nak cepat, tapi aku sempat buat video untuk tunjuk korang macam mana keadaan kerja di ladang Malaysia. Tak, kebanyakan macam ni lah kerja di ladang Malaysia. Tapi ada yang lain-lain. Ada yang lagi bagus, ada yang tak bagus. Kan? Okay, terima kasih kerana menonton. Berapa kali aku cakap terima kasih. Semoga korang yang menonton murah rezeki. Siapa tak subscribe lah. Okay, channel ni channel Geng Lori Sawit. Ada lori, ada kereta. Macam mana sawit keadaan di Malaysia lah. Ada yang lagi bagus macam ni, ada yang tak bagus, ada yang lagi bagus. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak orang kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Akhir kata salam tandan duri daripada Malaysia, anak rantau.